Sekarang ni kami berada dekat EX Concept. Diorang ni memang aktif dan juga sangat fokus kepada satu model, iaitu Toyota Estima. Kalau dengar tu memang macam pelik lah, tapi Estima ni sebenarnya kalau anda nak tahu memang ada banyak dekat Malaysia dan memang banyak orang refurbish, restore, modified dan sebagainya lah. So kami pun datang dekat sini because beberapa tahun lepas kami pernah review kereta dia. Saya tak ingat yang mana, mungkin dah jual ke apa semua. Dia buat memang menarik. Bagi saya, idea yang dia ada pada kereta tu, dia memang sangat lain daripada orang lain. Okey, kalau nak main Estima ni sebenarnya dia ada beberapa cara lah, beberapa mazhab. Yang kebiasaannya majoriti orang akan model lama macam ni, dia akan salin. Dia akan salin model Jepun CKD sama ada model 13 ataupun model 16, 17, 18, iaitu model dia panggil keli lah. Okey, bukan tak boleh buat, boleh, tapi dia akan jadi biasalah. Dan juga untuk salin model keli macam tu, macam ni, tunggu sikit Zu. Ni model keli lah yang dia dah salin. Tapi yang ini buat dekat sini. Kalau kita salin macam ni, model CKD kebiasaannya dia akan jual one car. Dia belah kereta ni dua. Jadi ada isi dalam apa semua, dia bawa balik Malaysia, dia salin. Tapi dia tidak murah. Kos dia mungkin boleh cecah, siap-cat apa semua, 50 lebih macam tu lah. Kami tak ada bajet sangat banyak tu. Sebab kita pun juga nak buat konten, nak ajar orang, nak bagi input dekat orang. Kami perlukan sokongan daripada kawan-kawan semua. So bila saya kontak. So si Johnson ni kata, datang sini, kita discuss dan saya akan susun semua untuk projek kereta ni. Memandangkan kita juga tidak ada banyak masa, jadi kita datang dekat sini, saya akan uruskan semua. Basically, kereta ni dia akan ada 3 peringkat. Dia akan buat body, dia akan buat enjin, dia akan buat interior dan semuanya lah. Okey. Cuma yang dia tak sentuh dekat sini, dia tak ada kepakaran tu ialah braking, rim, suspension. Itu dia tak ada lah. Okey. Sebenarnya enjin dengan cat pun dia ada panel dia. Jadi bagus kalau kita gunakan satu tempat because dia akan uruskan semua dia. Because orang mengecat apa semua, dia akan buka paneling apa semua, dia akan harness apa tu semua kan. Kalau dia berdua tu bagus, maksudnya interior dengan paneling mengecat tu bagus. Jadi apa-apa isu, dia orang tahu kat mana nak resolve. Okey. Kereta ni sampai sini hari ni 20 hari bulan 11. So dijangkakan lebih kurang sebulan lebih akan siap. Dia sampai dekat sini, sekejap lagi orang enjin, maksudnya workshop akan ambil kereta ni. Kenapa? Sebab dia akan buat secara berperingkat. Okey, enjin yang ini dia akan keluarkan, dia akan gantilah mana-mana barang yang nampak. Contohnya macam plastik, macam fuse, macam hose-hose apa semua yang benda nampak tu dia ganti. Dan juga bahagian firewall tu semua dia akan kemaskan. Jadi tak adalah bila kita nampak kereta tu nampak dekat luar kan, bila buka dekat enjin, alah semak sana, meleleh sana. Kita tak nak macam tu. Dia akan kemaskan bahagian enjin apa semua. Cuma dia tak buat lah bahagian dalam enjin apa tu semua, dia tak buat lah. So far enjin ni okey, tak ada masalah. Cuma last few week dia ada macam bubbling dekat dia punya reservoir air. Kami check, ingatkan overheat thermostat apa, rupanya kipas dia tak berjalan. Luka kipas semua dah settle. Alright, lepas enjin tu siap nanti, dijangka lebih kurang dalam seminggu, kereta ni akan balik ke sini pula. Dia akan bongkar, dia akan buka semua panel apa semua. Sebab apa? Dia nak akan tak pergi cat. Untuk cat kereta ni memang sebenarnya dia ada banyak benda yang nak kena buka, dan itulah cara yang paling betul. Dan bila dah buka apa semua, dia akan hantar pergi cat dan kita akan review semua benda ni. Lepas cat tu dia akan balik. Sebab masa dia cat tu dia akan prepare bahagian interior. Bahagian interior, okey. Buat masa ini, saya sendiri pun tidak decide lagi untuk pakai color apa, kulit apa, kemasan apa, konsol nak pakai ke tidak, nak ada wireless charger ke tidak. Saya tak decide lagi sebab saya nak kira dulu dia punya budget dia. Sebab dia pun kata, tak apalah, nanti kita bagi diskaun apa semua. Sebenarnya kita nak tahu juga exactly budget yang kita ada kan. Okey. So, bila dah siap tu nanti dan kita akan pasang semua. Dan selepas itu nanti, daripada luar mungkin dia nampak macam sama kecuali dengan body kit yang barulah, dan bawah rim apa semua memang kita tak dapat dia punya apa lagi, penaja ataupun sokongan lagi. Kalau anda nak sponsor apa semua, boleh komen dekat bawah tu. Alright. Jadi EX Concept ni dia memang tempat khusus untuk membuat Estima dan dia unik. Okey, because kalau kita tengok kebanyakan majoriti player-player Estima yang ada, majoriti dia orang akan gunakan konsep ataupun benda-benda yang sama, iaitu CKD 08, CKD 13, CKD 17. Tapi yang jenis aftermarket macam ni
dia tak ramai. Tak ramai dia player. Johnson ni juga yang bagusnya, bila saya berborak lama dengan dia, dia bukan setakat ambil barang dekat China pasang apa. Itu memang ramai orang buat lah sebab generik. Tapi dia sendiri yang suruh supplier buat macam mana yang dia nak. Contohnya panel-panel nozzle-nozzle aircon, dia tengah buat meter baru full digital estima. Dia sendiri yang ada IP tu dekat konsol, dia decker semua supaya benda tu fit and finish dia mengikut apa yang dia nak. Yang itu benda yang bagi saya agak unik sikit berbanding dengan tempat-tempat lain. Bukan kata tempat lain tak bagus, tapi itu yang menyebabkan dia ni unik dan lain daripada orang lain. Alright, so kita berhenti dekat sini saja. Dan sebelum tu saya nak tunjuk dekat anda berapa banyak estima dekat sini. So ini lebih kurang yang dia akan buat. Dan anda boleh tengok dekat sini ni interior ini customer. Jadi kita kena buka elok. Oh, ni mungkin bateri dia dah off. So boleh nampak dia punya finishing. Ni. Boleh nampak. Yang ni simple. Simple, nampak? Simple, dia balut dengan color hitam dan grey. Tapi kita tengok yang ni, jom. Tengok ni. Yang ini dia fancy sikit. Yang ini dia fancy sikit. Dia gunakan 2 tone color apa semua. Dan juga perasan tak dia punya seat depan ni, dia tiru macam style Alphard. Ini seat yang memang dia buat dekat sini. Kita tak boleh beli dekat half cut pun. Dan kalau tengok benda-benda ni, kebiasaannya kalau kita pergi dekat kedai, dia orang akan sub lah. Dia bagi dekat supplier lain untuk buat benda tu. Tapi kat sini, dia orang memang buat in-house. Ini kelang kabut sikit because actually dia tak sihat dekat berapa 3-4 hari dia MC. So kedai dia agak kelang kabut sikit. So kita dah tunda-tunda syuting ni. So anda boleh nampak dekat sini. Nampak mesin jahit apa semua. Memang dia orang buat sendiri lah dekat sini. Ni contoh-contoh seat yang dia dah buat lah. Dia ada panel, dia ada color. Boleh minta macam mana design yang kita nak atau finishing yang kita nak, dia akan buat lah according to budget kita. Alright, sampai kita akan masuk ke bukan episod lah, kita akan sambung lagi video ni. So nanti kita akan update progress yang ada, dan di keseluruhan video nanti kita akan cerita berapa kos dia kalau anda berminat nak buat dalam saja atau luar saja, cat saja, enjin saja apa semua. Yang itu kita akan cerita kemudian. Alright. Meneruskan projek seterusnya, kita dah masuk ke tahun baru. Disebabkan ada beberapa isu, projek ni terlambat sikit lah. Sebenarnya dia tak adalah lambat sangat. So itu hari lepas daripada EI Concept, kereta tu kita hantar dekat tempat enjin, maksudnya workshop lah. Dia akan check semua condition enjin lah, betul-betul. Sebelum tu sebenarnya ada beberapa isu. Dia air berbuih lah, naik apa semua kan. Lepas tu kita check, sebenarnya masalah kecil, kipas dia je yang rosak kan. So dah settle semua tu, dah survey, tukar minyak hitam, minyak gearbox apa semua. Pomen kata enjin dia sihat walaupun mileage dah tinggi dah lama kan. Mengejutkan juga, enjin dah lama kan. Gearbox semua okey. So bila dah siap, dah check, dah diagnose apa semua, tak ada masalah, hantar balik dekat EI Concept sebab dia buka barang-barang bumper apa semua, sebab kita nak convert ke Li. So dia dah masuk lampu baru tapi dia buka balik lah. Kemudian bumper, side step, side skirt apa semua tu tukar. Lepas tu Cina Singapore datang, lepas tu kita reverse. Lepas tu ayah angkat saya datang, tak jadi. Lepas tu kita hantar dia cat. Kita sampai dekat MK Spray Pro. So dekat sini memang dia terror mengecat estima sebab EX Concept memang kebanyakan kereta dia orang hantar dekat sini. So kami tak nak pening-pening kepala sebab orang yang biasa cat satu kereta tu, dia tahu dekat mana point dia. Contoh, dia nak cari klip tu, dia nak buka bumper, dia nak tambah benda ni. So dia akan lebih mudah lah. So kami hantar dekat sini. Kereta ni sebenarnya dah cat. Anda boleh tengok proses dia apa semua, dan cara dia buat kerja juga teliti. Dia buka semua part-part semua. Trimming, pintu, getah-getah, cermin, apa semua, klip-klip, semua dia buka. So kami agak puas hati jugalah tengok. Even dia punya sliding door semua, dia buka. Mungkin dalam sehari 2 lagi dia siap polish, siap apa semua, gosok sandpaper apa semua. Kereta ni akan siap, dia akan balik ke EX Concept. Dan dekat sana nanti kita akan tengok proses
seterusnya yang mana dia akan buat interior, body kit dan sebagainya lah. Anda boleh tengoklah nanti proses seterusnya. Nanti kita sambung dekat sana. Jangan lupa follow Mekanika. Halo bos, selamat pagi. Kita dekat EX Concept, kita sambung projek Estima kita. Actually lepas dia siap cat hari tu hari, kereta tu masuk dekat sini, kat EX Concept, masuk kalik dekat dia punya sarang. So kita nak buat dia semualah, body kit, interior apa semua. Anda boleh tengok berapa banyaknya Estima yang ada kat sini, baru separuh. Dekat sana ada 14,100 lagi Estima. Memang dia orang rushing because dia nak siapkan sebelum Raya Cina. Hari ni dah hari Jumaat, Sabtu besok dia dah cuti seminggu untuk Raya Cina. So memang kelang kabut sikit lah. So kereta kami pun dia terlajak sikit, delay sikit because banyak jadual yang kami tak ngam nak shoot, kena delay apa semua. So ni kereta kami. Ni dia punya Estima. Anda boleh nampak lah. Mungkin dah 80 lah, 70-80% proses projek ni siap. Okay? Dia fokus kat bahagian dalam lah. Boleh nampak seat dah complete. Dia dah balut balik dengan tepi Alcantara, tengah kulit. Okey. Kalau anda tengok yang video sebelum ni, sebelum kita renovate kan, bahagian-bahagian kursi ni dah teruk lah. Kita dah tahu kereta ni kereta lama, 2008 lah, almost 18 tahun dah kan. So banyak part yang patah, banyak part yang tercabut, bercala, faded apa semua. Tapi anda boleh tengok dekat, even dekat dalam apa. Okey, steering tu semua dia belum tukar lagi, tapi switches apa semua tu dia dah tukar. Jadi totally nampak lain. Okey. Mungkin ada orang tanya kan, dia buat macam mana ni? Sebenarnya dia buat macam mana? Sebab dia ada beberapa cara sebenarnya. Ada mazhab Estima SCR50 ni, majority kalau bahagian dalam ni color dia beige macam kereta kami ni, dia orang akan salin dengan, dia orang panggil CKD lah. Dia beli interior dalam warna hitam dekat Jepun yang half cut, so dia salin. Tapi kami tak pilih arah yang macam tu sebab dia akan dapat barang second hand jugalah kan. Kami pilih untuk refurbish, retrim, re-wrap. Maksudnya kita akan dapat barang baru lah. Boleh nampak seat dia memang seat baru lah, rasa macam baru lah. Kulit baru, Alcantara baru, lantai-lantai dia dan panel pintu nampak dia buat balik. Sebab kalau kita tukar yang half cut, kita tak akan dapat condition macam ni. Pintu-pintu ni asal dulu color grey, color beige, tapi kenapa dia jadi hitam? Sebab dekat sini dia ada rahsia dia magickan yang beige tu semua boleh jadi color hitam. Termasuklah yang bahagian atas ni, dashboard tu, bahagian atas ni kan biasanya bahagian plastik kan, plastik vinyl yang keras yang color beige lah, tapi dia balut balik jadi warna hitam dengan Alcantara. Dia totally nampak baru lah, nampak macam benda yang baru kan. So kalau kita hantar retrim, balut seat ke apa semua, nampak baru. Saya memang bila first time saya masuk kedai tadi, saya excited sebab part-part yang asal ni, part kereta asal ni, so dia dah tukar lain lah, because yang ini dia patah. Dia punya penyangkut dia punya clamp dia, hook dia, banyak part-part yang dah patah. Tapi yang patah tu dia ganti lah. Dia ada part dia. EX Concept ni, saya rasa dia ada stok barang Estima ni, tak kira yang kecil-kecil, yang nozzle aircon apa, saya rasa dia ada lebih banyak daripada mungkin stokis Toyota kot. Dia memang buat, majority yang datang sini memang Estima. So boleh nampak kereta ni akan jadi full black lah. Yang lain kecil-kecil tu, panel-panel pintu dia akan pasang kemudian lah. Yang sebelum ni kalau tengok yang bahagian dalam kereta ni kan, ni kan dulu beige apa semua dah. Caesar nampak kereta ni, dulu kan dia ada karat-karat apa semua, tapi ni dah cantik. Mula-mula dia call kan, Abang Japar, tolonglah bagi saya masa sikit. Saya betul-betul busy ni, tak boleh. Saya budak-budak pun overtime sampai pukul 2-3 pagi. Saya berkata, bos,
relax lah bos, saya bukan urgent pun. Saya ada kereta lain boleh pakai. Kat kereta ni pun bukan urgent. Tak apa, take your time kan. So delay lah sebulan lebih, dekat 2 bulan. Tapi bila saya datang balik dekat sini, dia tak ada ni. Dia keluar, dia pergi bank ke mana kan. Saya rasa saya nak suruh dia buat cepat lah. Sebab rasa macam excited. Dia tak sabar nak tengok. Sebelum dengan selepas tu, totally lain dia punya proses lah. Nanti kita akan update lagi progress seterusnya. Kita sambung dalam next episode. So kita sampai balik EIS Concept. Hari ni kita nak collect kereta. Kereta dah siap. So siapa yang tak ikut sebelum ni kita dekat EIS Concept Puchong. Kereta kita dah siap, Estima project kita. So ni dia. Itu hari dia compang-camping, tak siap. Yang ni dah polish, dah tinted apa semua. Boleh nampak dia dah jadi ikan keli. Sebelum ni dia ikan puyuh. So jom. Saya tunjukkan apa yang dah dibuat. Ni dah facelift 2016. Daripada luar memang kereta ni kilat betul. Saya tak pasti dia boleh nampak ke tidak dekat video, tapi kualiti cat dia memang lain lah. Memang sangat different level lah. Ini proper paint shop. Dan kita nak tunjukkan dia. Tak apa, kita tunjuk dalam dulu. Ikut sini lah. So ni bahagian dalam dia. Dah totally baru lah. Consider memang baru lah. Dalam dah balut semua. Saya pilih satu tema color je lah, hitam. Dan kalau tengok dia punya seat pun dia hitam, tapi dia ada Alcantara dekat sebelah tepi. Dan juga kita pilih Alcantara juga dekat dia punya panel door ni. So dia nampak lain sikit lah. Dia nampak premium sikit. Asalnya saya nak kekalkan je meter, tapi biasalah kena racun apa semua kan. Dia tukarlah. Ini produk baru daripada dia, meter digital. Dulu meter Estima dia duduk terperuk kat dalam tu, tak nampak. Yang ni kita akan buat video full. Kita akan review full benda ni. So yang ni player baru, ni brand baru, High Taste. Tapi dia ada banyak spek, ada banyak teknologi baru. Saya pun baru tahu dia ada kamera 6 angle macam Tesla whatever. Saya tak study lagi, tapi nanti kita akan buat full. Kita akan review dia punya function apa semua. Saya nak tunjuk apa yang nampak dekat mata dulu, okay? So ni steering memang tukar baru. Yang sebelum ni kalau anda tengok part-part saya yang patah apa semua dah ditukar baru. Ini pun set aircon yang EX Concept saja ada. Dia design, dia R&D, dia buat sendiri. So dapat bentuk ni. Kalau tidak dia jadi 4 segi. Dan console box, ini console box version 2 atau version 3 kalau tak silap saya. Harga dia dalam 1,007 ke berapa. Nanti kita bagi senarai dekat bawah sana. Ada wireless saja, ada ambient light dan juga full lah, boleh kata full. Kat sini tak berapa terang sangat, gelap. Jadi nanti kita akan buat yang panjang dan kita akan cerita dengan lebih detail lah. Lagi satu benda yang saya nak bagi tahu ialah dia punya soundproofing. Sebenarnya saya tak suruh dia buat lah. Tapi dia berkeras sangat nak buat because of, tak apalah, nanti saya kira harga dengan you lah, nantilah. Itu masalah dia kalau kita berniaga dengan kawan-kawan. Jadi itu masalah dia kan. Dia suruh kita pasal tak apalah, nanti dululah, nanti. Jadi yang ini dia dah pasang soundproof. Saya ingatkan dia kata nak pasang soundproof dengan speaker tu. Dia kata speaker baru kena ada soundproof, baru kedap lah bunyi tu. Saya ingatkan dia pasang depannya. Rupanya dia pasang pintu depan dengan pintu belakang. Contoh, kita ketuk pintu ni padat. Bunyi dia memang dah sangat padat. Ini kereta yang belum buat ataupun tak buat lagi lah. Ini pintu dia. Nampak? Dia kosong. So because of kereta ni, kereta dah lama lah, kereta 2008 kan. Jadi bila nak buat benda yang refurbish tu, alang-alang buat semua macam ni lah. Dan terima kasih lah dekat dia. So nanti kita akan sambung lagi lah. Sebenarnya ada few 2-3 benda, power tailgate belum, yang itu kita akan sambung
dalam video akan datang. So ni Napa Leather HK series. Dia company besar dia Navico. Ini memang famous lah buat kulit, leather apa semua kan. So ni dia punya katalog, dia tunjuk lah kalau macam kita nak balut. Dan dekat EX Concept ni memang dia buat in-house. Dia orang buat semua kat sini. Dia jahit semua dekat sini. Ni custom yang dia buat ni, semua dia jahit kat sini. So kat sini kita boleh pilih lah colour dia. Colour combination yang kita nak tu, tepi colour apa, bawah colour apa, atas, tengah, whatever lah. Nak buat colour yang macam mana, semua dia ada. Lepas tu kalau anda nak best, kena datang sini, rasa dia punya leather. Ya ampun, sedapnya. Ini lagi sedap daripada leather yang sofa-sofa mahal dekat rumah tu. Lagi sedap yang ini. Saya tak tahu kenapa, macam pegang tu sedap betul. So ini dia, kita wrap up projek Estima kita yang bermula lebih kurang bulan 11 tahun lepas. Dia ambil masa yang lama sikit. Sebenarnya tak adalah lama sangat. Cumanya yelah, dalam keadaan tahun baru, raya Cina, raya puasa, jadual tu bertimpa-timpa, jadi kami tak dapat nak buat straight. Because saya memang rancang untuk buat, untuk YouTube ni saya memang rancang buat komprehensif, complete daripada awal sampai habis. So proses tu anda semua boleh nampak. Dan setiap kali proses tu, yang setiap kali saya buat yang sebelum-sebelum ni kena ada masa lah. Dan kebetulan kadang-kadang supplier okey, kita tak okey, bengkel okey, kita tak free, bengkel free, kita tak free. Benda-benda macam tu yang dia menjadikan delay. Tapi kalau kita ikut jadual sebenar, kalau anda nak buat sebuah Estima pekak yang beli ataupun Estima standard lama 2006-2010 tu, nak convert full macam ni, dia ambil masa lebih kurang dalam sebulan macam tu je. Tapi sebab jadual kami sendiri. Dan soalan paling banyak yang bila saya update dekat video-video pendek tu kan, orang tanya berapa kos dia. Of course, kita buat ni dengan JV, kita buat konten. Jadi ada proses-proses yang mana kita dapat tajaan sikit lah. Tak semualah. Tapi kalau ikut kos keseluruhan, 50 lebih. Kalau kita kira satu tu, saya cuba breakdown sebagaimana yang saya tahu. Dan the rest tu kalau anda berminat untuk convert Estima ni, boleh tanya sendiri dekat EX Concept dan juga sponsor-sponsor kita lah. Ada tayar apa semua. Oh lupa, beside of kereta ni dibuat, beside of dari projek EX Concept, cat apa semua, engine apa semua, ada beberapa proses yang kami lalu. Contohnya kereta ni starter dia rosak, tukar begitu hari berapa, dalam 600-700 gitu lah. Kemudian kompresor dia dah start ada bunyi. Biasalah kereta-kereta lama, tukar dia punya kipas radiator 400 lebih, 500 lebih gitu lah. Dan tayar dia taklah botak sangat, tapi tayar tu dah lama, dah 4-5 tahun umur dia. Kereta ni pun dah lama tak berjalan oleh owner sebelum dia. So kita tukar tayar Michelin Primacy 5. Okey, Michelin ni kita tukar tayar dia tu lebih daripada saiz sebenar. Asal original saiz dia 215/55. So saya tukar 225, saya nak dia lagi tinggi dan lebih lebar supaya dia lebih selesa. Tapi bila kita lalu dekat kawasan yang slope, dia masih lagi rendah. Kalau boleh saya nak masuk 18 dengan tayar yang 235/50, lebih tebal lah, tayar saiz Alphard macam tu lah. Okey. So kita tengok secara keseluruhan dulu. Okey. Sebagaimana yang anda tengok, memang muka depan dia adalah muka keli. Keli ni 2016 sampai 2018 hujung lah, 2019 pun ada lagi production je. Tapi yang ini bukan model JDM, bukan daripada half cut. Ini OEM, made in China, made in Taiwan, apa semua ada campur-campur lah. Dan kalau kita pasang yang original, yang half cut punya, muka depan ni saja dengan aksesori, bracket apa semua tu, dia mungkin kos dia, kalau tak salah saya lah, hari ni mungkin 13 ke 15 ribu macam tu lah. Complete semualah dengan DRL apa semua. Tapi kalau OEM, maybe separuh je harga dia. Depends on keperluan ataupun bajet anda lah. Tapi bagi saya, untuk orang yang dah biasa main kereta, main JDM, refurbish, modify apa semua, saya tak ada isu dengan zaman sekarang. Okey. 2026 punya barang tak sama dengan zaman kami main kereta 2015
dulu. Kalau 2006 barang Taiwan apa semua kita nampak dia punya panel gap, quality apa semua. Tapi 2026 kalau kita dapat beli dekat tempat yang betul, yang memang dia import barang tu grade yang bagus, sebenarnya okey je. Kalau tengok finishing dia, selalunya finishing ni kita boleh tengok je dekat celah-celah, dekat cantuman-cantuman tu kan. Kalau dulu sengit-sengit, sekarang ni tak ada dah. Orang dah tak dapat nak beza pun original ataupun kopi macam tu kan. Tapi overall kalau kita tengok secara keseluruhan memang tak nampak beza pun sebenarnya. Okey. So itu bahagian depan. Bahagian belakang pun sama. Lampu belakang, lampu tanduk tu kita bukan pakai lampu tanduk yang original sebab first dia memang mahal lah. Lampu original 2016 ni masih demand dia tinggi. Dia macam ni. Kalau kita nak salin pun, nak salin 2016 half cut tu, one car complete pun lebih kurang kos dia macam ni. Cuma dia second hand lah. Yang ini kita dapat balut seat baru, meter baru, apa semua baru kan. Itu beza dia kat situ. There is no wrong or right. Saya salah, anda betul, anda salah, saya betul. Bukan. Dia bergantung pada preference orang masing-masing lah. Basically, ini yang kami nak lah. Okay. Jom kita tengok dekat dalam dia. So ini dia Estima kita yang dah complete. Bahagian dalam dia seperti yang anda tengok lah. Kalau yang sebelum ni memang kereta ni dah tua. Cuba bayangkan kereta dah 17-18 tahun kan. Dia punya wear and tear tu memang nampak lah dah lusuh, dah apa semua kan. Jadi bila kita refurbish balik, dia ada beberapa pilihan lah. So pilihan yang kami pilih ni untuk re-wrap, retrim balik, refurbish balik lah, bukan kita salin. Jadi first dia cadangkan EX Concept ni, Johnson dia cadangkan buat color-color apa semua, tapi saya tak suka. Saya suka monoton lah, satu color hitam. Cuma seat ni dia buat dua tema lah, kulit dan juga Alcantara. Dalam kamera saya tak pasti dia boleh nampak tidak, tapi kalau di dunia sebenar bila kita pegang tu rasa pegang dan tengok dia nampak benda tu mahal lah, finishing dia. Dan dia bukan macam seat yang kita salin daripada half cut apa semua. Seat ni dia balut balik, siap ada pemegang hook dekat bawah, dan design seat tu jadi macam dia nampak macam gemuk sikit, tapi dia ikut ukuran yang asal. Jadi semua benda trim-trim ni dia balut balik hitam, yang ni cat balik hitam, ni balut balik panel pintu, tali pinggang tukar, dashboard ni buka keluarkan balik, part-part yang patah, hook clash semua tukar. Jadi dashboard ni pun ni dia punya cadangan lah. So dia pasangkan dengan Alcantara. So nampak macam kereta mahal lah, padahal kereta ni kereta murah je, V40 je. Ini player ni asalnya saya nak pasang Android biasa je, tapi because brand Hi-Test ni dia memang nak masuk dalam projek Estima ni, so dia bagi kita harga yang special jugalah. Yang ini complete set. Saya tak ingat dia punya spek dia. Kejap saya cari So ini spek dia 12.3 inci dengan 360 kamera dengan 3 BSD kamera. Yang ini spek dia spek tinggi lah. Kalau tak silap saya berapa gig, berapa storage apa semua, memang tinggi spek dia. Dan kamera dia keliling, dia ada kamera tepi yang macam style Tesla apa semua, complete. Kalau anda biasa bawa kereta-kereta China modern, memang setiap kali bagi signal dia ada apa semua. Ini dia punya player, dia punya function pun sangat banyak sampai saya tak habis nak explore lagi. Nanti kita buat khusus untuk player ni saja, sebab dia boleh buat split screen, dia boleh split dengan yang bawah ni. Dia ada satu lagi screen dekat bahagian belakang ni, dia boleh control macam-macam. Depan image lain, belakang visual lain. Depan dengar tengok map, belakang boleh tengok YouTube, bla bla bla. Lebih kurang macam itulah. So ini player kira top of the range dalam brand Hi-Test hari ni. Hi-Test ni brand yang tak adalah baru sangat, dia quite famous jugalah dalam industri infotainment ni. Okey. Dan apa lagi, dia punya ambient light. Okey, kalau kita tengok dulu Estima ni ada satu penyakit dia adalah lubang aircon ni dia selalu patah-patah. Yang ni memang biasalah, patah-patah apa semua. So si Johnson ni cadangkan saya pasang yang ni. Waktu kita awal draw projek ni, benda ni tak wujud pun lagi. Dia masih tengah R&D apa semua. Dan selepas 2-3 bulan ni siap, meter siap. Benda ni
yang di R&D tu dah siap. So saya antara orang yang terawal lah dia bagi test dulu. Tapi dia bukan saja kita tengok tu nampak kemas, tapi material dia tu kita tahu dia material yang cantik dan bukan material yang murah sangat lah. Okey, yang ini, lepas tu yang ni close tengah ni, sampai dekat sini dia ada ambient light ni kat tepi ni. Ni ada ambient light apa semua. Harga dia 1,700 kalau tak silap saya lah. Dia punya RRP lah. Sekejap saya check dulu. Sorry, 1,300 complete. Anda boleh beli ini saja ataupun beli yang tengah saja. Dan ambient light ni dia control pakai phone. Dia pakai Bluetooth. Kita boleh sambungkan dia dengan Bluetooth phone. So dia boleh control pakai phone saja. Ni dia punya apps. Boleh nampak dekat sini. Saya tak pasti terang tak terang. So kita on. Dia ada biru macam tu lah. Lepas tu kita boleh tukar dia punya setting, tukar dia punya mood jadi center, draw, terlalu banyak. Dia boleh bergelombang, ikut muzik, macam-macam lah. Dia macam, bila saya post ni ada orang kata macam abeng. Betul, memang macam abeng. Tapi sekali-sekala dia bukan saja jadi tom yum. Ini bukan tom yum, ini citra warna. Macam dekat Putrajaya kan. Kita meriah, kadang-kadang kita kena meriah lah sekali-sekala. Okay, ni kemudian meter. Meter ni pun benda baru yang dia baru R&D, baru siap lah. Jadi kami antara orang yang terawal pakai meter ni. Okey, meter ni harga dia 3,000. Dia ada macam-macam function dan macam-macam display. Ini display yang paling otai lah. Maksudnya paling simple, paling simple lah. Maksudnya dia tak silau, tak apa semua. Okey, yang ini nampak? Ni anak lelaki saya kata, wah, ayah, Type A lah. Inilah Estima Type A. Ini kalau kita nak fancy-fancy sikit, dia ada semua maklumat tu. Contohnya suhu dekat belah kiri, minyak dekat belah sana. Tapi kalau layout lain tu, bentuk dia lain-lain lah. Dia ada lagi satu. Yang ni yang paling simple lah. Dia full digital, langsung tak ada jarum-jarum apa semua. Okey. Soalan yang banyak juga yang kami terima dekat video-video sebelum ni. Tak silau ke bang? Kan saya selalu komplain kan? Saya selalu komplain meter-meter baru apa semua silau kan? Surprisingly tak silau yang ni. Bayang saya bawa kereta lain, kereta-kereta baru, kadang-kadang saya terpaksa tutup. Kereta-kereta saya semua ada kain ni. Saya terpaksa tutup. Saya terpaksa tutup sebab meter tu tak boleh nak on. Tapi bayangkan kedudukan meter ni dekat je sebenarnya dengan cermin depan, tapi langsung tak silau. Dan ini bukan saya je, bukan sebab kereta ni saya suka. Wife saya pun sama, anak-anak saya pun sama. Dia memang dia orang kata tak silau. Mungkin sebab layout dia yang simple macam ni dan warna dia tak banyak. Dan dia ada auto lah. Kalau kita nyalakan lampu, dia akan jadi malap sikit lah. Macam tu. Kita nyala lampu, malam-malam dia jadi malap sikit. Dan ini memang membantu lah. Player memang silau, tapi sebab dia boleh off kan, off screen, jadi tak ada masalah. So ini bahagian dalaman. Steering. Sekarang ni musim steering GR dia dah habis. Steering ni kalau kereta Estima ni, dia ada 2-3 jenis lah. Steering GR, steering Toyota, steering. Tapi kita nak yang simple. So ini simple yang ada lah. Because kalau tak tukar pun tak boleh juga. Sebab steering Estima yang ini, color dia beige dan dia juga dah memang kena gigit dengan tikus banyak sangat. So kita kena tukar juga lah. Saya tak berapa suka sangat steering pasal dia terlalu kurus. Dia tak ada yang gelembung kat sebelah sini yang biasa orang tua pegang kan. Tapi kalau di compare dengan GR yang terlalu banyak, terlalu curvy sangat tu, saya lebih suka yang ni lah. So mungkin bila ada model baru keluar yang lebih bagus apa semua, mungkin kita tukar yang tu lah. Dan ini adalah story yang style Land Rover macam tu. Dia ada complete dengan ACC apa semua, tapi ini kereta kuno. Manalah ada teknologi tu. Cuma kita boleh control dia punya volume apa semua tu. Boleh lah control benda-benda sikit macam tu. Okay, console box. Ini console box version 2. Harga dia 1,700. Dia complete. Jadi design console box ni memang complete dan juga ikut bentuk Estima yang asal. Jadi anda tengok dia ada tempat isi barang sini dan ada charging port, ada Type C, ada Type A dan dia juga ada wireless charger. Dia ada wireless charger belah sini, cumanya ni saiz maksimum lah. Saya rasa kalau saiz yang lebih besar pada tu tak boleh. Tekan situ dia jadi wireless charging. Dan dia ada konsol, boleh isi barang, boleh isi tinggi dan juga boleh isi rendah. Dan bahagian belakang pun boleh letak barang jugalah. Boleh letak barang, boleh letak minuman apa semua. Konsol ni bergantung pada orang lah. Sama ada anda suka ataupun anda tak suka langsung. Membantu atau tidak, depend. Saya sebenarnya tak suka.
saya tak suka ada konsol. Saya suka Estima ni kosong. Supaya kosong, saya boleh letak barang, boleh letak apa semua. Tapi bila kita masuk, dia nampak tak komplit kalau tak ada benda ni kan. Jadi dia kena ada lah. So kita pasangkan jugalah. So okey. Apa lagi yang kita nak cerita? Dalam kereta ni dah siap. Tapi kita ada beberapa benda lagi yang kita plan nak buat, yang tak sempat lagi buat. Contohnya power boot belakang tak sempat lagi nak tukar. Dan juga kereta bila kita refurbish ni, dia akan ada lah. Dia kereta ni tak akan perfect tuan-tuan. Dia tak akan perfect. Kereta lama, lepas tu kita nak jadikan dia baru, dia akan ada proses tu, akan ada lah proses-proses hiccup sikit-sikit. Contohnya ni tercabut, ni mungkin klip dia mungkin ke apa kan. Ni kena check balik lah. Belakang tu ada satu klip dia yang terlonggar kan. Jadi kena cari balik. Mungkin installer tu tak, sebab manusia yang buat kerja. So adalah 2-3 benda yang kita akan pergi balik, kita akan trim balik, kita akan touch up balik lah. So basically kereta ni dah siap. So kalau ada siapa-siapa yang tanya, yang ada soalan apa semua, boleh kemukakan dekat bawah. Mungkin ada yang tanya, tak nak pasang itu ke tak nak pasang. Ada lagi benda, contohnya macam blind spot monitor pun kita nak pasang. Cumanya harga dia agak keras sikit. Tapi tu nanti ada bajet kita pasang blind spot monitor. Itu tak berapa penting sangat lah. Cumanya bila saya bawa kereta yang ada BSM ni, agak annoying lah. Lagipun cermin dia dah nampak season apa. Yang itu kita akan pasang kemudian lah. The rest almost complete dah Estima ni. Ini akan jadi kereta weekend saya, kereta family apa semua. Dan itulah saja video kita. Terima kasih kepada anda yang follow, yang ikut. Kalau ada soalan, apa benda nak tanya, boleh kat bawah. Kalau ada yang saya terlupa, saya akan terangkan juga dekat bawah sana. Sekian, terima kasih dan terima kasih sekali lagi atas support anda semua dan Assalamualaikum. Salam sejahtera.